Nama saya Ton, seorang jurutera arkitek berusia 35 tahun, bekerja di sebuah firma reka bentuk bandar terkemuka di Bandaraya Ho Chi Minh atau yang kami suka panggil Saigon. Hari ini, jika sesiapa bertanya di mana terletaknya kota masa depan ASEAN, saya akan menjawab tanpa berfikir, Saigon. Pencakar langit tumbuh setiap minggu, LRT sedang menembusi setiap daerah, kafe reka bentuk canggih dibuka setiap bulan, dan pelaburan asing mengalir masuk. Saya sentiasa memberitahu rakan sekerja bahawa Kuala Lumpur, ia sudah melepasi kemuncaknya. Saigon kini mendahului 10 tahun cahaya. Sehingga hari itu, pagi Isnin yang hujan renyai, saya sedang menikmati kopi di sebuah kafe pencakar langit di tingkat 40 di Saigon. Skrin komputer riba saya terbuka memaparkan fail projek Saigon Riverfront Vision 2N25 projek bandar pintar bernilai puluhan bilion ringgit di sepanjang sungai Saigon. Saya 100% yakin kami akan memenangi bidaan tersebut. Tiba-tiba, satu email muncul jemputan lawatan tapak perikatan Bandar Pintar Kuala Lumpur daripada Dr. Arya Suhana, pengarah Jabatan Perancangan Bandar Kuala Lumpur. Kepada Tuan Ton, rakan kongsi Malaysia menjemput anda dan pasukan anda untuk melawat projek Bandar Pintar Kuala Lumpur pada 15-19 Disember ini untuk bertukar pengalaman sebelum membuat keputusan pelaburan bersama. Saya ketawa kecil. Kuala Lumpur, bagaimana mungkin ia bertukar pengalaman dengan Saigon? Saya membalas dengan segera, terima kasih atas jemputan, tetapi saya rasa pasukan kami sudah mempunyai maklumat yang mencukupi. Semoga berjaya dengan projek anda. 10 minit kemudian, bos saya menelefon, suaranya tegang. Ton, syarikat Malaysia adalah pelabur utama terbesar dalam projek ini. Mereka minta kita pergi lihat sendiri. Kalau kita tak pergi, itu sama macam menampar muka mereka. Mereka boleh tarik balik pelaburan. Saya terdiam 3 saat, kemudian mengeluh panjang. Baiklah, saya pergi, tapi cuma 3 hari. Saya ada banyak kerja mendesak di sini. Saya berfikir, pergi melihat beberapa benda lama di Kuala Lumpur tidaklah merugikan, malah saya boleh mengumpul data untuk membuktikan kepada pelanggan Malaysia itu bahawa Saigon jauh lebih maju. Petang itu, saya menaiki penerbangan ke Kuala Lumpur seorang diri, hanya dengan beg kecil. Hati saya penuh dengan keyakinan dan rasa superioriti. Saya masih tidak tahu bahawa 3 hari akan datang akan meruntuhkan semua keyakinan itu sepenuhnya. Pesawat mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur pada pukul 5 petang. Cahaya jingga keemasan menyinar melalui tingkap terminal. Saya berjalan keluar dengan senyuman sinis di bibir, berfikir, baru di lapangan terbang pun dah tahu, takkan boleh lawan Tan Son Hat yang baru. Tetapi, pada langkah pertama saya memijak lantai, saya terhenti. Lantai marmar yang digilap berkilat memantulkan ribuan lampu. Siling tinggi lapang seperti katedral moden. Bunyi ramai orang tetapi tidak huru-hara. Papan tanda dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu jelas, malah ada juga bahasa Vietnam. Saya terpandang papan tanda besar, selamat datang ke Kuala Lumpur, tetapi di bawahnya terdapat tulisan besar, bahasa Vietnam. Pasti, rakan sebangsa, Kuala Lumpur kota paling layak didiami. Saya tersenyum mengejek dalam hati. Ini strategi pelancongan semata-mata. Saya berjalan ke teksi. Pemandu memberi salam dengan senyuman lebar. Assalamualaikum, abang. Nak kemana? Saya menjawab dalam bahasa Inggris bercampur sedikit Vietnam. Ke The Rumah Hotel and Residences. Pemandu mengangguk, kemudian menyambung dalam logat Selatan Vietnam yang jelas. Oh, abang orang Vietnam ya? Selamat datang. Saya pernah ke Saigon 2 kali, sangat cantik. Saya terkejut seketika. Tidak menyangka, teksi Malaysia boleh berbahasa Vietnam. Tetapi saya masih berfikir, ini cuma untuk pelancongan, bukan realiti sebenar. Kereta bergerak keluar dari lapangan terbang. Saya memandang keluar tingkap, bersedia untuk mencari sebarang kesalahan. Dan saya melihatnya serta-merta, kesesakan lalu lintas yang dahsyat di lebuh raya tinggi 10 tingkat. Kereta padat seperti semut, asap dan debu berkepul-kepul. Saya segera mengambil telefon dan merakam video, bersedia untuk menghantarnya kepada pasukan di Saigon dengan kapsian, nampak tak? Kuala Lumpur masih begini. Kasihan betul. Saya masih tidak tahu bahawa beberapa jam kemudian,
Video ini akan menjadi rasa malu terbesar dalam kerjaya saya. Malam itu, saya tidur di hotel mewah di tengah bandar. Saya berfikir, esok hanya perlu pergi melihat projek mereka, tahu baik buruknya, dan cepat-cepat kembali ke Saigon. Bandar kita jauh lebih hebat. Saya masih tidak tahu bahawa keesokan paginya, segala-galanya akan berubah buat selama-lamanya. Pagi kedua di Kuala Lumpur, saya bangun pada pukul 5 pagi kerana jam biologi saya masih terikat dengan Saigon. Saya agak terkejut apabila melihat cahaya keemasan menyinar melalui langsir. Hotel ini berada di tingkat 45. Saya melihat ke bawah, Jalan Tun Razak masih sesak, tetapi anehnya, tiada bunyi hon sama sekali. Saya membuka telefon, memeriksa kumpulan pasukan di Saigon. Saya menghantar video kesesakan malam tadi dengan mesej, KL, masih dalam krisis lalu lintas yang teruk. Saigon, kita jauh lebih baik. Semua orang membalas dengan emoji ketawa. Pukul 7 pagi, Dr. Arya menghantar kereta untuk menjemput saya. Pemandu van, hitam berkilat itu memberi salam dan sekali lagi bercakap bahasa Vietnam, Ciao Anton. Saya Ek. Hari ini kita akan melawat projek komuniti pintar di sekitar Kuala Lumpur. Saya tersenyum sinis. Berfikir mereka mungkin hanya akan membawa saya ke Taman Tasik Titiwangsa dan LRT lama. Van bergerak melalui Jalan Sultan Ismail. Saya mula mencari kesalahan seperti yang dijanjikan. Mengapa kereta bergerak lancar walaupun sesak begini? Mengapa tiada siapa membunyikan hon? Motosikal yang memotong 3 lorong di hadapan, mengapa semua orang tidak marah? Ek menoleh dan berkata seolah-olah dia boleh membaca fikiran saya. Abang pernah nampak kesesakan di Saigon? Di sana jauh lebih teruk. Saya sedikit tersentak tetapi membalas serta-merta. Saigon sesak tapi bergerak. Di sini nampak macam terhenti. Ek tersenyum, tidak membantah, tetapi berkata perlahan, 10 minit lagi kita sampai. Abang akan faham sendiri. 10 menit berlalu, van membelok ke lorong kecil. Saya melihat papan tanda hijau besar, Projek Komuniti Pintar Kampung Kerinci. Saya berkerut kening. Kampung Kerinci? Bukankah itu kawasan setinggan terkenal dengan isu dadah? Mengapa mereka bawa saya ke sini? Tetapi sebaik sahaja kereta berhenti, saya ternganga. Di hadapan saya adalah komuniti tepi sungai yang hanya pernah saya lihat dalam berita lama. Tetapi sekarang, ia berbeza. Bumbung setiap rumah dipasang dengan panel solar biru gelap yang tersusun rapi. Di antara rumah-rumah, terdapat taman terapung yang ditanam dengan sayur-sayuran di bawah kelambu hijau terang. Jalan sempit diturap dengan bata telap air. Kanak-kanak berlari bermain tanpa takutkan kereta. Dan yang paling mengejutkan saya ialah di tengah-tengah komuniti terdapat papan digital besar yang memaparkan data masa nyata. Kualiti udara sangat baik, AQI 32, paras air sungai normal. Penggunaan elektrik hari ini menurun 42% berbanding tahun lepas. Sisa kitar semula 24 dan 98% daripada keseluruhan komuniti. Saya berdiri terpaku di hadapan papan itu. Dr. Arya berjalan ke arah saya dengan senyuman. Selamat datang ke Kampung Kerinci versi 2025, Tuan Ton. Saya masih tidak terkata. Dia membawa saya berjalan. Setiap 20 meter, terdapat tiang lampu pintar dengan penderia PM25 dan kamera AI. Setiap rumah mempunyai tong sampah 4 warna berasingan dengan kod QR untuk mengumpul mata penebusan. Terdapat papan tanda menyatakan bahawa isi rumah yang mengitar semula 90% layak mendapat diskaun 50% bil air. Saya bertanya dengan nada yang masih tidak percaya. Bukankah ini pernah menjadi kawasan setinggan? Doktor, Arya menjawab sambil tersenyum. Ya, tetapi kami mengambil masa 8 tahun untuk mengubahnya tanpa mengusir sesiapa pun. Dia membawa saya ke lorong kecil. Seorang gadis kecil berlari ke arah saya, memberi salam dan bercakap bahasa Vietnam. Hai Pak Cik, siapa nama Pak Cik? Nama saya Madu. Saya lebih terkejut. Kanak-kanak Kampung Kerinci boleh berbahasa Vietnam? Madu tersenyum lebar menampakkan gigi putihnya. Saya belajar secara dalam talian dengan guru sukarelawan Vietnam setiap Sabtu dan Ahad kerana abang-abang dan kakak-kakak Vietnam datang mengajar secara percuma. Dr. Arya menyambung, kami ada program pertukaran komuniti dengan Saigon sejak 2022.
Pasukan arkitek Vietnam pernah datang membantu mereka bentuk taman terapung ini. Saya mula rasa pelik di dada. Kami pernah membantu mereka, atau mereka yang membantu kami? Dia membawa saya berjalan terus ke tebing sungai. Di sana, sebuah bot panjang elektrik tanpa pemandu sedang menunggu. Papan tanda di sisi bot tertulis, "Sampah tukar ikan." Dokter, Arya menjelaskan, penduduk kampung menukar tin dan plastik untuk makanan ikan. Mereka menternak ikan tilapia dalam sangkar dan menjualnya semula kepada restoran komuniti. Ia adalah kitaran yang berterusan. Saya memandang sekeliling. Semuanya kelihatan ringkas, tetapi terlalu sempurna. Tiada bau busuk sungai, tiada sampah terapung, tiada wayar berselirat. Saya membuka aplikasi telefon saya untuk memeriksa kualiti udara di Saigon sekarang. AQI 148, berbahaya kepada kesihatan. Saya mula rasa seperti ada sesuatu yang tersekat di kerongkong. Dr. Arya berkata perlahan, "Esok, saya akan bawa Anda melihat sistem MRT yang menghubungkan setiap lapisan bandar. Hari ini, rehatlah dulu, Anda kelihatan letih." Saya mengangguk tanpa sedar. Malam itu, saya tidak dapat tidur. Saya membuka komputer riba, membuka semula fail project Saigon Riverfront. Saya melihatnya, dan kenapa ia kelihatan besar, tetapi begitu kosong? Mengapa kami tidak pernah memikirkan tentang komuniti lama? Mengapa kami mengusir orang untuk membina pencakar langit? Mengapa kami tidak pernah terfikir untuk membiarkan kanak-kanak setinggan belajar bahasa jiran? Saya menutup komputer dan duduk memandang keluar tingkap. Cahaya dari laluan MRT hijau bergerak melalui tingkap seperti garis cahaya yang panjang. Saya mengeluh perlahan. Mungkin saya telah salah faham selama ini. Tetapi belum sampai ke tahap itu. Saya meyakinkan diri. Esok, saya akan lihat realiti yang lain. Saya masih tidak tahu bahawa esok akan menjadi hari di mana segala-galanya dalam diri saya akan runtuh sepenuhnya. Pagi ketiga, saya bangun dengan perasaan aneh di dada. Seperti seseorang yang akan naik ke pentas tetapi terlupa skrip. Tepat pukul 8 pagi, Van datang menjemput saya sekali lagi. Kali ini pemandunya seorang wanita bernama Puan Pinij. Dia memberi salam dan tersenyum lebar. "Selamat pagi, Tuan Ton. Hari ini saya bawa ke MRT laluan emas. Singkat sahaja, cuma 4 stesen, tetapi Anda pasti akan berubah fikiran." Saya tersenyum mengejek dalam hati. Cuma 4 stesen? Di Saigon, kami sedang membina laluan satu sepanjang 40 km serentak. Kereta bergerak melalui Sungai Klang. Saya melihat jambatan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, jambatan melengkung putih yang indah yang pernah saya lihat dalam gambar. Tetapi apa yang membuatkan saya terkejut ialah di bawah jambatan, terdapat taman terapung besar-besaran yang terapung di atas rakit kuning keemasan. Bot panjang elektrik bergerak masuk dan keluar tanpa henti. Puan Pinij berkata, "Taman terapung jambatan Sultan Salahuddin dibuka 3 tahun lalu. Hari ini, ia menghasilkan sayur-sayuran untuk 7 hospital di Kuala Lumpur." Saya diam. Kereta membelok ke Jalan Pudu. Saya melihat perhentian bas digital yang memaparkan masa dalam masa nyata. Bas laluan 15 tiba dalam 1 minit 27 saat. Saya berkerut kening. Di Saigon, kami masih perlu berdiri menunggu tanpa tahu bila bas akan tiba. Apabila sampai di stesen bandaraya, saya menaiki MRT laluan emas buat kali pertama dalam hidup saya, dan itulah permulaan keruntuhan. Kereta api datang dengan senyap, tiada bunyi enjin diesel, tiada asap, pintu terbuka. Saya melihat tempat duduk berwarna emas, berselang-seli hijau. Setiap tempat duduk mempunyai pengecas USB. Tetapi apa yang membuatkan saya ternganga ialah di siling kereta api, terdapat skrin LED panjang memaparkan data masa nyata, jumlah penumpang semasa 68 per tons. Jangkaan kepadatan stesen seterusnya, tinggi, disarankan berdiri di sebelah kiri. Kualiti udara dalam kereta api, sangat baik, PM25 sifar. Tenaga yang digunakan hari ini, 100 paten dari panel solar di stesen. Saya berdiri terpaku sehingga orang di belakang perlu menyentuh bahu saya. Puan Pinij tersenyum. Laluan emas adalah laluan pertama di dunia yang menggunakan tenaga solar sepenuhnya. Tiada satu pun kabel elektrik yang menyeberangi sungai. Saya bertanya dengan suara tergetar, "Berapa tambangnya?"
RM150 sepanjang laluan, jawabnya. Saya hampir rebah. Saigon kami masih menetapkan harga permulaan 30,000 dong. Kereta api bergerak. Saya melihat di bawah adalah komuniti lama, tetapi setiap rumah dipasang panel solar. Setiap lorong mempunyai tempat pengecasan kereta elektrik awam. Setibanya di stesen terakhir, Masjid Jamek, saya turun dengan kaki yang lemah. Di hadapan adalah jeti Sungai Klang yang baru diubah suai. Tetapi ia bukan pengubah suaian mewah. Ia adalah pengubah suaian yang pintar. Terdapat 10 bot penumpang elektrik 3 tingkat beratur. Papan digital memaparkan masa dalam masa nyata. Terdapat stesen pengecasan bateri percuma untuk orang ramai mengecas bot mereka. Dan yang paling penting, terdapat papan tanda besar tertulis. Semua jenis bot di sini telah mencapai pelepasan karbon sifar sejak 2024. Saya berdiri lama, sehingga Puan Pinij perlu menyentuh bahu saya. Tuan Ton, kenapa? Saya menoleh ke arahnya, suara saya bergetar. Di Saigon, kami masih menggunakan bot diesel. Puan Pinij tersenyum, tidak berkata apa-apa. Dia membawa saya berjalan ke titik yang benar-benar mematahkan semangat saya. Di sebelah jeti, terdapat sebuah bangunan lama 4 tingkat yang pernah menjadi gudang penyimpanan, tetapi kini telah menjadi bilik kawalan Bandar Pintar Kuala Lumpur. Saya berjalan masuk dengan jantung berdebar kencang. Di dalamnya sejuk, terdapat skrin gergasi 3 sisi memaparkan peta Kuala Lumpur dalam masa nyata. Di mana kesesakan lalu lintas berwarna merah. Di mana banjir, di mana PM2. 5 tinggi, malah bilangan orang yang sedang berjalan di kaki 5 setiap lorong semuanya dipaparkan secara langsung. Hanya ada 10 orang pegawai yang mengawasi skrin, tetapi mereka mengawal seluruh bandar. Saya bertanya dengan suara serak, berapa kos sistem ini? Seorang pegawai muda tersenyum dan menjawab, lebih murah daripada yang disangka. Kami menggunakan sumber terbuka sepenuhnya. Tidak perlu membeli lesen mahal dari barat. Kami malah memberikannya kepada negara jiran untuk dimuat turun secara percuma. Saya rasa seperti ditampar. Di Saigon, kami akan membeli sistem daripada syarikat Jerman bernilai 40 bilion dong. Saya berdiri lama sehingga Dr. Arya datang. Tuan Ton, petang ini kita ada mesyuarat bersama pasukan Vietnam Anda. Saya mengangguk secara automatik. Dalam perjalanan pulang ke hotel, saya membuka telefon, membuka semula fail projek saya sendiri. Semakin saya melihatnya, semakin ia kelihatan besar, tetapi sangat bodoh. Kami fokus membina pencakar langit. Mereka fokus menjadikan kehidupan orang di bawah lebih baik. Kami fokus pada LRT bawah tanah yang mahal. Mereka fokus pada bot elektrik yang boleh dinaiki semua orang. Kami fokus pada keuntungan. Mereka fokus pada kemampanan. Saya menutup komputer, duduk memandang keluar tingkap. Hujan mula turun lagi. Tetapi kali ini, saya tidak berasa jengkel. Saya berasa malu. Malam itu, saya menghantar mesej kepada bos saya di Saigon. Bos, saya rasa kita perlu ubah semua rancangan baru. Bos membalas serta-merta. Kenapa, Ton? Saya menaip dengan tangan terketar, kerana Kuala Lumpur benar-benar mendahului kita. Bukan 10 tahun cahaya, tetapi 20 tahun cahaya. Saya masih tidak tahu bahawa ini hanyalah permulaan, kerana esok akan menjadi hari di mana saya perlu berhadapan dengan kebenaran yang paling kejam dalam kerjaya saya. Pagi keempat, saya bangun dengan perasaan seperti seseorang yang baru dilanggar jentolak, baik fizikal maupun mental. Bilik mesyuarat di tingkat 38 Menara Satuan. Tingkap besar terbuka menampakkan pemandangan Sungai Klang yang melengkung indah seperti lukisan, tetapi saya tiada mood untuk menghargainya. Meja mesyuarat sepanjang 10 meter diduduki oleh 2 pihak. Di satu pihak adalah pasukan saya dari Saigon 4 orang termasuk saya. Di pihak lain adalah pasukan rakan kongsi Malaysia, diketuai oleh Dr. Arya dan seorang jurutera muda bernama Iskandar, baru berusia lewat 20-an, tetapi ketua pasukan Bandar Pintar Kuala Lumpur. Saya telah menyediakan 200 slide, bangga mempersembahkan Saigon Riverfront Vision 2an25, 3 menara pencakar langit 88 tingkat, jeti kapal layar peribadi, taman terapung 200 meter di udara, 7 laluan LRT bawah tanah bersilang di bawah sungai. Saya memulakan pembentangan dengan suara 100% yakin. Projek ini akan menjadikan Saigon Dubai Asia Tenggara menjelang 2035.
Semua orang di dalam bilik mengangguk kagum, kecuali Iskandar. Dia duduk diam, memandang slide saya seperti membaca buku kanak-kanak. Apabila saya selesai, Dr. Arya tersenyum sopan. "Terima kasih banyak, Tuan Ton. Berapakah jumlah belanjawan?" Saya menjawab serta-merta, 400 bilion dong, kira-kira RM75 juta ring. Iskandar mengangkat tangan buat kali pertama. Suaranya lembut tetapi tajam. "Maafkan saya, jika saya tidak salah, projek ini akan mengusir semua 12.000 isi rumah di tepi sungai untuk membina menara tinggi, betul?" Saya tersentak tetapi masih boleh tersenyum. "Ya, tetapi kami mempunyai rancangan pampasan untuk perumahan baru di pinggir bandar, 40 km dari sungai." Iskandar tersenyum sinis. "Saya faham. Bagaimana pula dengan sistem saliran? Apabila air sungai Klang datang dari utara, projek ini akan menjadi takungan air gergasi, bukan?" Saya mula berasa panas dan dingin, tetapi masih membantah. "Ada sistem pam air dari Jerman. Kapasiti saliran 6 juta meter padu sejam." Iskandar menggelengkan kepala perlahan-lahan, kemudian membuka komputer riba dan menekan satu butang. Skrin besar di dalam bilik bertukar kepada simulasi banjir Saigon pada tahun 2030 jika projek ini diteruskan. Warna merah membanjiri seluruh kawasan perniagaan baru. Dia menyambung perlahan, tetapi setiap perkataan seperti tukul memukul kepala saya. "Pam Jerman yang anda beli menggunakan elektrik sama dengan 3 loji jana kuasa arang batu setahun. Manakala projek kami di Kampung Kerinci semalam menggunakan hanya 0,7% daripada apa yang akan anda gunakan dan tidak pernah banjir walaupun sekali sejak 2022. Bilik senyap. Saya cuba membantah, tetapi suara saya tergetar. "Tetapi projek kami mencipta ribuan pekerjaan." Iskandar tersenyum lagi. "Pekerjaan di mana orang perlu berpindah ke pinggir bandar dan duduk dalam kesesakan lalu lintas 4 jam sehari. Manakala di Kampung Kerinci sekarang, penduduk kampung bekerja dalam komuniti mereka sendiri, berjalan kaki ke tempat kerja hanya 5 minit. Purata pendapatan meningkat 68% daripada sebelumnya dan semua kanak-kanak mendapat pendidikan percuma sehingga sekolah menengah." Saya mula berpeluh. "Doktor." Arya bersuara buat kali terakhir. "Tuan Ton, kami tidak datang untuk menolak projek anda, tetapi kami meminta untuk menarik balik semua pelaburan, kerana kami tidak lagi boleh menyokong projek yang meruntuhkan maruah bangsa untuk membina menara tinggi." Perkataan maruah bangsa menikam hati saya. Saya berdiri dengan kaki tergetar. Saya minta diri ke bilik air sebentar. Saya berjalan keluar dari bilik mesyuarat, air mata mengalir tanpa disedari. Di bilik air, saya berdiri di hadapan cermin, melihat wajah saya sendiri jurutera yang pernah berfikir dia adalah yang terbaik di ASEAN, kini menjadi orang yang akan menyebabkan syarikat muflis dan menyebabkan 12.000 keluarga kehilangan tempat tinggal. Saya membuka telefon. Terdapat mesej daripada bos. "Ton, pelanggan tarik diri betul ke?" Saya membalas hanya satu ayat. "Saya musnahkan segalanya, bos." Saya berdiri di sana lama sehingga Iskandar masuk dan berdiri di sebelah saya, berkata perlahan, "Abang Ton, saya pernah melawat Saigon 3 tahun lalu. Saya juga berfikir sama seperti abang, tetapi saya belajar bahawa bandar bukan sekadar menara tinggi, tetapi adalah orang yang berada di dalam bangunan itu." Dia menghulurkan tisu kepada saya. "Malam ini ada jamuan kecil di komuniti Kampung Kerinci. Abang nak ikut bukan sebagai pelabur, tetapi sebagai seorang rakan sekerja." Saya memandang wajahnya. Air mata masih mengalir, tetapi saya mengangguk. Saya masih tidak tahu bahawa malam ini akan menjadi malam di mana saya dilahirkan semula secara sebenar. Malam itu, saya pergi ke Kampung Kerinci bersama Iskandar, tanpa sesiapa pun mengetahui tentang apa yang berlaku di bilik mesyuarat pada petang itu. Van berhenti di hadapan komuniti pada pukul 7 malam. Langit berwarna jingga keunguan. Kanak-kanak berlari mengelilingi kereta serta-merta. "Abang Iskandar, Abang Iskandar." Seorang budak lelaki memegang bola sepak LED hijau yang bersinar sendiri kerana ada panel solar kecil tertanam di dalamnya. "Abang Iskandar buat untuk saya." Madu, yang saya temui pada hari pertama, berlari memberitahu saya. Dia tersenyum lebar, menampakkan gigi putihnya. Saya masih tidak terkata. Iskandar membawa saya berjalan ke lorong sempit.
Lampu jalan adalah mentol LED, setiap satu dipasang penderia gerakan, padam sendiri apabila tiada orang berjalan menjimatkan elektrik. Di dataran komuniti, terdapat pentas buluh sementara, dihiasi dengan ratusan tanglung kertas putih. Meja makan sepanjang 40 meter diletakkan dengan hidangan kampung, tetapi baunya menusuk hidung. Nasi lemak, satai ayam, laksa penang, rendang daging. Setiap hidangan mempunyai papan tanda kertas tulisan tangan, bahan dari taman terapung kami sendiri. Penduduk kampung memberi salam kepada saya dengan senyuman ikhlas. Tiada siapa yang tahu bahawa saya baru sahaja menyebabkan syarikat mereka kehilangan puluhan juta. Saya ditarik duduk di sebelah seorang makcik berusia sekitar 70-an, kulit gelap tetapi mata bersinar. Nama Makcik Leha. Makcik tinggal di rumah ini sejak lahir. Dulu, rumah lama nak dirobohkan untuk bina kondominium, ingatkan kena pindah ke pinggir bandar, Makcik Leha ketawa kecil. Tapi budak-budak ni datang, bantu makcik reka bentuk rumah baru tanpa perlu pindah ke mana-mana. Lagipun bumbung dipasang solar percuma. Sekarang makcik jual sambal dalam talian, dapat lebih 10,000 sebulan. Tak sangka umur 70 boleh jadi kaya dari sebelumnya. Saya mendengar, air mata bergenang tanpa disedari. Iskandar datang duduk di sebelah, menghulurkan segelas jus oren segar. Abang Ton, malam ini tiada protokol, hanya makan malam bersama dan dengar lagu-lagu lama. Saya mengangkat gelas dan minum. Jus oren itu manis, masam dan sejuk menyegarkan kerongkong saya. Kemudian, kanak-kanak mula menyanyi lagu Sejahtera Malaysia, suara yang jernih bergema di seluruh komuniti. Saya memandang sekeliling, orang tua tersenyum, orang muda menari, kanak-kanak berlari bermain. Tiada siapa yang memegang telefon untuk live atau mengambil gambar check-in. Semua orang benar-benar berada di sini. Iskandar berkata perlahan di telinga saya, "Abang pernah terfikir kenapa orang Kuala Lumpur boleh tersenyum walaupun sesak? Sebab mereka tahu mereka masih berada dalam keadaan baik. Tahu anak cucu mereka masih ada masa depan. Tahu komuniti mereka masih kuat. Kesesakan lalu lintas hanya sementara, tetapi senyuman ini kekal lama." Saya menggenggam gelas jus oren sehingga tangan saya terketar. Di pentas, seorang pakcik mengambil mikrofon. "Hari ini kita ada tetamu istimewa dari Vietnam, namanya Abang Ton." Beri tepukan. Penduduk kampung bertepuk tangan bergemuruh. Saya berdiri tanpa sedar, air mata mengalir deras. Saya minta maaf, suara saya bergetar sehingga hampir tidak dapat didengar. Saya pernah fikir Kuala Lumpur ketinggalan. Saya pernah fikir Saigon lebih hebat. Tapi saya salah semuanya. Saya betul-betul minta maaf. Bilik senyap seketika, kemudian Makcik Leha bangun dan memeluk saya. "Tak apa, nak. Semua orang pernah buat silap. Yang penting, hari ini kamu datang dan lihat dengan mata sendiri." Saya menangis dalam pelukan makcik tua yang tidak pernah saya kenali. Malam itu, saya mabuk dengan tuak dicampur jus oren segar. Mabuk sehingga kanak-kanak kampung Kerinci perlu memapah saya kembali ke van. Sebelum tidur, saya menghantar mesej kepada bos di Saigon. "Bos, saya ada rancangan baru. Tapi kali ini bukan untuk menara tinggi, tapi untuk orang di dalamnya." Saya masih tidak tahu bahawa rancangan baru ini akan menjadi projek terbesar dalam hidup saya dan akan membawa saya kembali ke sini sekali lagi sebagai orang yang datang untuk belajar, bukan orang yang datang untuk mengajar. Pagi kelima, saya bangun di atas tikar buluh di rumah Makcik Leha. Kepala saya berdenyut, tetapi hati saya terasa ringan yang pelik. Makcik Leha mencedok bubur nasi dalam mangkuk besar untuk saya, diletakkan telur separuh masak dan udang kering. "Makanlah, nak." Semalam menangis teruk, bubur Haliani bantu hilangkan mabuk. Saya makan dalam diam, air mata mengalir bercampur dalam mangkuk. Selepas makan, Iskandar membawa saya melihat bilik darjah terapung yang baru siap bulan lepas. Bilik darjah itu adalah rakit buluh seluas 40 meter persegi, terapung di tengah sungai. Bumbung lutsinar diperbuat daripada kepingan polikarbonat yang dihasilkan daripada botol plastik gitar semula. Di dalamnya, 30 kanak-kanak sedang belajar pengekodan untuk komuniti. Seorang guru wanita muda bernama Cik Gua, baru berusia 24 tahun tetapi fasih berbahasa Inggeris, membuka projek pada skrin projektor. Hari ini, pelajar tingkatan 2 akan menulis kod untuk penderia mengukur paras air sungai.
dan menghantar amaran secara automatik kepada kumpulan komuniti. Seorang kanak-kanak mengangkat tangan. Cikgu, kalau air terlalu tinggi lebih 2 meter, boleh kita suruh drone hantar makanan bantu orang yang terperangkap? Cikgu Wah ketawa. Boleh, nak. Minggu depan, kita sambung belajar yang itu. Saya berdiri terpaku lama. Iskandar berkata perlahan, semua kanak-kanak kampung Kerinci belajar pengekodan secara percuma sejak tadika. Sekarang, 3 orang dari sini dah sambung belajar di MIT, seorang lagi sedang ditemuduga Google. Saya bertanya dengan suara terketar. Dari mana datangnya belanjawan? Dari denda syarikat yang membuang sampah ke sungai. Kami menukarnya menjadi dana pendidikan. Syarikat mana buang banyak, bayar banyak. Syarikat mana tak buang, dapat diskaun cukai. Saya menggenggam penumbuk. Di Saigon, kami masih tidak dapat mengutip 1 sen pun denda daripada syarikat yang membuang sampah ke sungai Saigon. Petang itu, Iskandar membawa saya melihat taman terapung di Bumbung Stesen MRT di stesen KLCC. Bumbung Stesen telah diubah menjadi ladang sayur-sayuran setinggi 4 tingkat menggunakan sistem pengairan titisan dari air hujan yang dikumpulkan. Ia menghasilkan sayur-sayuran untuk hospital dan sekolah dalam radius 10 kilometer. Saya bertanya, siapa yang menjaganya? Iskandar menunjukkan teleponnya. Aplikasi bernama Sukarelawan Bumbung Hijau. 70,000 orang telah mendaftar sebagai sukarelawan di seluruh Kuala Lumpur. Sesiapa yang lapang boleh datang petik sayur, kumpul mata, tukar dengan kad tambang MRT. Saya berdiri lama sehingga Iskandar perlu menyentuh bahu saya. Abang Ton, fikir apa? Saya menjawab dengan suara serak. Saya sedang berfikir, jika projek Saigon Riverfront saya benar-benar berjaya, kanak-kanak ini mungkin tidak akan mempunyai rumah. Iskandar mengangguk, tapi belum terlambat, abang. Abang boleh balik dan perbetulkan. Saya menoleh ke arahnya, air mata mengalir lagi. Saya takut, Iskandar. Takut syarikat tak setuju, takut pelanggan tarik diri, takut hilang muka. Iskandar tersenyum. Abang pernah dengar. Orang Malaysia pun ada perkataan hilang muka, tetapi kami juga ada perkataan yang lebih besar, hilang maruah bangsa. Kalau abang tahu abang salah tapi masih teruskan, itu adalah kehilangan maruah bangsa abang sendiri. Perkataan hilang maruah bangsa menikam hati saya lebih dalam daripada hilang muka. Saya menggenggam telefon dengan kuat dan terus menghubungi bos saya. Bos, saya akan batalkan semua projek lama dan mulakan semula dengan mengambil contoh dari Kuala Lumpur. Kalau syarikat tak setuju, saya letak jawatan sendiri. Bos diam lama, kemudian membalas dengan suara yang tidak pernah saya dengar sebelum ini. Ton, kau pasti ke? Pelanggan terbesar kita telefon tadi, kata kalau kita tukar rancangan kepada model orang lebih penting daripada bangunan macam Kuala Lumpur, dia akan gandakan pelaburan 3 kali ganda. Kau baliklah cepat, aku tunggu kau. Saya menangis lebih teruk. Iskandar menepuk bahu saya perlahan-lahan. Abang Ton, malam ni saya bawa abang lihat sesuatu yang abang takkan lupakan seumur hidup. Saya mengesat air mata dan mengangguk. Saya masih tidak tahu bahawa apa yang menanti saya pada waktu petang akan menjadi titik perubahan yang menjadikan saya bukan sahaja jurutera yang lebih baik, tetapi juga manusia yang lebih baik. Petang kelima, Iskandar membawa saya menaiki van yang sama, tetapi kali ini menuju keluar bandar ke arah barat. Saya bertanya ke mana. Dia tersenyum misteri. Nak tengok penamat kehebatan gaya lama. 1 jam berlalu. Kereta membelok ke jalan tanah merah yang sempit. Di tepi jalan terdapat sawah kering dengan papan kayu lama bertulis, Projek Kawasan Perindustrian Cyberjaya Mega World 2022 dibatalkan. Saya berkerut kening. Ini pernah menjadi berita besar 4 tahun lalu. Syarikat Hartanah Gergasi Malaysia China merancang untuk melabur RM300 bilion membina bandar baru di atas 20,000 ekar tanah sawah. 200 tingkat pencakar langit, kasino, padang golf pribadi, lapangan terbang kecil. Tetapi sekarang, hanya tinggal kerangka keluli setinggi 40 tingkat yang separuh siap berdiri seperti rangka dinosaur. Simen kering bertimbun besar, jentera ditinggalkan berkarat, dan tanah di sekelilingnya telah menjadi padang rumput setinggi paras kepala. Iskandar memberhentikan kereta dan membawa saya berjalan ke tengah-tengah projek terbiar itu. Terdapat papan kayu baru berwarna putih, ditulis dengan tulisan tangan kanak-kanak,
tempat ini sepatutnya menjadi bandar yang melupakan manusia, tetapi kini menjadi hutan komuniti Kuala Lumpur hijau. Di bawahnya terdapat ratusan nama kanak-kanak yang ditandatangani dengan kapur. Saya berdiri terpaku. Iskandar berkata perlahan, 4 tahun lalu penduduk kampung di sini berkumpul membantah projek itu. Mereka tak nak pampasan wang, tak nak pindah. Kanak-kanak ambil telefon, rakam video TikTok setiap hari sehingga menjadi trending KL hijau. Akhirnya, kerajaan terpaksa membatalkan projek itu. Syarikat kerugian 300 bilion, tetapi penduduk kampung dapat tanah mereka semula dan menukarnya menjadi hutan komuniti. Saya memandang sekeliling. Pokok yang baru ditanam hanya setinggi siku, tetapi terdapat papan tanda menyatakan ia ditanam oleh pelajar darjah 1. Terdapat perigi air bawah tanah yang digali sendiri oleh penduduk kampung. Terdapat sekolah sementara yang diperbuat daripada kontena kitar semula. Dan kemudian saya melihatnya, papan tanda konkrit lama yang terbalik di tepi jalan, tertulis Cyberjaya Mega World. The future is here. Saya melutut di situ, kerana papan tanda itu kelihatan sama persis dengan papan tanda projek saya. Slogan yang sama, reka bentuk yang sama, cuma nama bandar yang berbeza. Saya menangis teresak-esak. Iskandar berdiri di sebelah, tidak berkata apa-apa, hanya menghulurkan botol air kepada saya. Saya menangis selama hampir setengah jam, sehingga suara saya serak. Kemudian, saya mengambil telefon dan menghubungi bos saya sekali lagi. Bos, saya dah jumpa penamat projek saya. Kalau kita teruskan, akan jadi macam ni dalam 4 tahun lagi. Pasti, bos diam lama, sehingga saya fikir talian terputus. Kemudian dia berkata dengan suara yang tidak pernah saya dengar sebelum ini, Ton, aku dah batalkan kontrak pagi tadi. Tapi pelanggan terbesar kita telefon dan kata, kalau kita tukar rancangan kepada model manusia lebih penting daripada bangunan macam Kuala Lumpur, dia akan tambah pelaburan lagi 3 kali ganda. Kau baliklah, aku tunggu kau. Saya menangis lebih teruk. Iskandar menepuk bahu saya perlahan-lahan. Abang Ton, malam ni nak tidur di kampung Kerinci lagi? Esok pagi saya hantar ke lapangan terbang. Tapi sebelum tu, saya ada hadiah untuk abang. Saya mengangguk tanpa berfikir. Malam itu, saya tidak tidur di Hotel 5 Bintang. Saya tidur di rumah Mak Cik Leha sekali lagi, mendengar bunyi cengkerik dan bunyi air sungai mengalir. Dan saya berasa buat kali pertama dalam hidup saya bahawa rumah bukan menara tinggi, tetapi adalah tempat di mana orang tersenyum kepada kita tanpa syarat. Saya masih tidak tahu bahawa hadiah yang akan diberikan Iskandar kepada saya pada waktu pagi akan menjadi benih yang akan saya bawa balik ke Saigon dan berkembang menjadi projek terbesar, paling hangat dan paling lestari dalam sejarah Vietnam moden. Pagi terakhir, pukul 5 pagi. Langit masih gelap. Iskandar menunggu di hadapan rumah Mak Cik Leha, memberi salam kepada Mak Cik, kemudian menoleh dan menghulurkan sampul kertas coklat kepada saya. Hadiah yang abang minta malam tadi. Saya membuka sampul itu. Di dalamnya hanya ada 2 benda, pendrive buluh sebesar jari kelingking, dan sekeping kertas kecil bertulis tangan Iskandar. Abang Ton, dalam pendrive ni ada semua fail Kuala Lumpur Smart City sejak 2018 hingga hari ini, 17,802 fail semuanya. Semuanya sumber terbuka 100%. Tiada hak cipta, tiada bayaran. Abang boleh ambil, guna, ubah suai, kembangkan. Cuma minta satu perkara, jangan lupa letak nama kanak-kanak kampung Kerinci dalam kredit. Sebab bandar baru abang akan lahir dari tangan mereka juga. Saya berdiri terketar-ketar, air mata mengalir di pipi sekali lagi. Iskandar menyambung perlahan, untuk kertas ni, saya minta abang baca masa di dalam pesawat. Jangan baca sekarang, nanti abang menangis sampai tak boleh naik kapal terbang. Saya memeluknya lama sehingga Mak Cik Leha perlu mengusik. Amboi, budak-budak ni berpeluk lama-lama macam ni, Mak Cik cemburu. Pukul 8.30 pagi, kami bertolak ke KLIA. Dalam perjalanan, Iskandar hanya berkata satu ayat yang membuatkan saya menangis sepanjang perjalanan. Abang Ton, saya percaya kehebatan sebenar sebuah bandar bukan kerana mempunyai menara tertinggi di ASEAN, tetapi adalah kerana orang yang paling kecil di bandar itu masih boleh tersenyum setiap hari. Saya tidak dapat berkata apa-apa, hanya mengangguk tanpa henti. Setibanya di lapangan terbang,
Saya memeluk Iskandar buat kali terakhir. Terima kasih, Dick. Terima kasih sebab buat abang dilahirkan semula. Dia memberi salam dan tersenyum lebar. Abang boleh balik bila-bila masa. Kampung Kerinci sentiasa ada tempat tidur kosong menanti abang. Dan kali seterusnya, abang tak datang sebagai pelabur, tapi sebagai abang yang datang membantu menanam sayur. Saya berjalan melalui pintu pelepasan dengan kaki terketar. Di dalam pesawat Vietnam 10 ke Saigon, saya perlahan-lahan membuka kertas itu. Tulisan tangan Iskandar ringkas tetapi padat, sehingga saya menangis sepanjang penerbangan. Kepada Abang Ton yang saya sayangi. Dahulu, saya berfikir sama seperti abang, tinggi itu bagus, besar itu hebat, kaya itu menang. Sehingga suatu hari, saya berjumpa seorang kanak-kanak kampung Kerinci. Dia memegang sebotol plastik kosong, berjalan mengutip sampah sepanjang hari. Saya tanya, kenapa tak pergi bermain dengan kawan-kawan? Kanak-kanak itu tersenyum dan menjawab, saya kutip sampah nak beli beras untuk mak makan. Kalau saya tak kutip, mak akan kelaparan. Pada hari itu, saya faham. Bandar yang benar-benar hebat bukan bandar di mana setiap kanak-kanak ada iPad, tetapi adalah bandar di mana setiap kanak-kanak tidak perlu kelaparan. Abang Ton, hari ini abang sudah lihat bagaimana tangan seperti itu. Selepas ini, tolong bantu abang bina bandar seperti itu untuk Saigon juga. Saya akan tunggu hari abang jemput saya makan laksa di tepi sungai Saigon. Dan saya akan memberi salam kepada abang dan berkata, memang terbaik. Salam sayang, Iskandar, Kampung Kerinci, Kuala Lumpur pada hari abang pergi. Saya menangis sehingga pramugari datang bertanya kenapa. Saya tersenyum dalam air mata, tak ada apa-apa. Saya cuma baru melihat maruah bangsa, buat kali pertama dalam hidup saya. Pesawat berlepas dari landasan KLIA. Saya melihat ke bawah, Kuala Lumpur perlahan-lahan mengecil, tetapi di dalam hati saya, ia semakin membesar tanpa had. Saya memejamkan mata dan berjanji kepada diri sendiri. Ton, kau takkan bina menara tinggi lagi. Kau akan bina senyuman untuk orang yang paling kecil, di Saigon pula. Dan itulah permulaan projek Ho Chi Minh Smart Heart Project di mana saya membatalkan puluhan bilion, tetapi mendapat semula hati sebuah bandar. Saya masih tidak tahu bahawa 3 tahun akan datang, projek ini akan menjadikan Saigon bandar pertama di dunia di mana setiap kanak-kanak pengutip sampah di tepi sungai mendapat pendidikan pengekodan percuma dan membawa saya kembali ke Kuala Lumpur. Sekali lagi untuk memberi salam kepada Iskandar dan berkata, terima kasih, Dick. Kerana buat abang faham bahawa bandar yang paling hebat ialah bandar di mana orang yang paling kecil berasa diri mereka hebat. Tetapi sekarang, di dalam pesawat yang menuju ke Saigon, saya hanya ada pendrive buluh kecil di dalam poket baju saya. Dan ia adalah benih yang akan mengubah seluruh bandar. 3 tahun kemudian, KL, pintu pelepasan antarabangsa. Saya berdiri memegang beg yang sama, tetapi kali ini tidak datang sebagai pelabur yang sombong. Saya datang sebagai abang yang kembali mencari adik. Iskandar, kini berusia 29 tahun, berdiri menunggu di hadapan pintu pelepasan, memberi salam kepada saya dari jauh. Di sebelahnya ada seorang gadis kecil, memakai baju teh hijau bertulis, Sukarelawan Ho Chi Minh Smart Heart. Kanak-kanak itu ialah Madu, yang saya temui pada hari pertama. Sekarang, dia sudah setinggi saya. Madu memberi salam kepada saya dan menghulurkan hadiah, pendrive buluh baru, tetapi kali ini terukir nama saya dan namanya. Abang Ton, saya ambil contoh dari abang dan buat di Saigon. Sekarang, semua kanak-kanak pengutip sampah di tepi sungai Saigon ada komputer, belajar pengekodan. Dan saya baru dapat beasiswa ke MIT tahun depan. Saya memeluk Madu erat, sehingga dia ketawa terkekeh-kekeh. Iskandar menoleh dan berkata, Abang Ton, hari ini saya tak datang nak hantar abang, tapi saya nak minta tolong abang. Bawa saya pergi makan laksa tepi sungai Saigon, boleh? Saya nak tengok dengan mata sendiri yang abang betul-betul buat. Saya tersenyum dalam air mata. Boleh, tapi minta satu perkara. Hari ini abang takkan naik limosin. Abang akan naik bas laluan 15 di Saigon juga. Sebab abang nak kau tengok, bandar yang dah berubah, macam mana perubahannya. Kami bertiga berjalan keluar dari KLIA bersama-sama. Tiada siapa yang memegang papan tanda alu-aluan tiada protokol. Hanya senyuman dan tangan yang digenggam erat.
Di dalam pesawat VN Sampron 1, saya membuka komputer riba, membuka file baru bernama Ho Chi Minh Smart Heart PHSA 2 From Saigon with Love. Di dalamnya terdapat peta tahun 2028. Tiada satu pun menara tinggi baru ditambah, tetapi terdapat 487 taman terapung, 212 sekolah pengekodan terapung, 68 hutan komuniti, dan kanak-kanak pengutip sampah yang pernah kelaparan telah menjadi kanak-kanak yang sedang menulis aplikasi untuk membantu dunia. Saya menoleh ke arah Iskandar dan Madu yang duduk di sebelah saya. Iskandar bertanya perlahan, "Abang Ton, apa yang abang rasa adalah perkara paling hebat yang kita belajar bersama 3 tahun ni?" Saya tidak perlu berfikir. Saya menjawab serta-merta. Kita belajar bahawa kehebatan sebenar sebuah bandar tidak diukur dengan bilangan menara tinggi, tetapi dengan bilangan senyuman orang yang paling kecil. Dan bandar yang paling hebat di dunia bukan bandar yang semua orang nak pindah masuk, tetapi bandar yang semua kanak-kanak tak nak pindah keluar. Iskandar mengangguk. Madu mengangkat ibu jari. Pesawat berlepas dari landasan Klias sekali lagi. Tetapi kali ini, saya tidak melihat ke bawah dengan rasa cemburu. Saya melihat ke bawah dengan rasa cinta, kerana saya tahu Kuala Lumpur tidak pernah mahu mengalahkan Saigon. Kuala Lumpur hanya menghulurkan tangan dan berkata, "Mari kita bina bandar di mana setiap kanak-kanak boleh tersenyum bersama-sama." Dan hari ini, kami berjaya melakukannya. Saya memejamkan mata, tersenyum kecil. Terima kasih Kuala Lumpur, terima kasih Kampung Kerinci. Terima kasih Iskandar, terima kasih Madu, terima kasih Makcik Leha. Dan terima kasih kepada diri saya pada hari itu yang membenarkan diri saya kalah supaya saya boleh menang dalam cara yang jauh lebih hebat. 1 tahun kemudian, tepi sungai Saigon, waktu petang, cahaya jingga keemasan menyinar ke atas taman terapung pertama di bandar kami. Kangkung hijau segar terapung perlahan-lahan di atas rakit buluh yang direka oleh kanak-kanak Kampung Kerinci, Vietnam. Saya berdiri di situ dalam baju ti putih lama, tanpa sut, tanpa tali leher. Di sebelah saya ialah Iskandar, Madu, dan ratusan kanak-kanak Saigon yang lain. Hari ini adalah hari pembukaan rasmi Sekolah Terapung Persahabatan Ho Chi Minh Kuala Lumpur, sekolah terapung pertama yang dibina bersama antara dua bandar. Semua belanjawan datang daripada wang yang saya dan Iskandar dermakan secara peribadi dan wang yang dikumpulkan oleh kanak-kanak dari kedua-dua belah pihak dari projek sampah tukar masa depan. Di pentas buluh, seorang gadis Saigon berusia 12 tahun memegang mikrofon, bercakap dalam bahasa Melayu Logat Selatan yang jelas, "Nama saya Rina. Saya dulu kutip sampah tepi sungai Saigon 10 kilogram sehari untuk beli nasi untuk mak-makan. Hari ini, saya dapat belajar pengekodan sebab Abang Ton dan Abang Iskandar. Saya dah tulis aplikasi untuk mak jual nasi bungkus dalam talian. Bulan ni mak dah ada pendapatan 30,000 dong. Saya nak ucap terima kasih kepada Malaysia kerana buat saya percaya kanak-kanak sampah pun ada masa depan." Kanak-kanak di seluruh dataran bertepuk tangan bergemuruh. Iskandar menoleh dan tersenyum kepada saya. "Abang Ton, kita dah berjaya." Air mata saya mengalir senyap. Kemudian Madu berlari ke pentas, memberi salam kepada semua orang dan menjerit sekuat hati, "Hari ini kita bukan buka sekolah sahaja, tapi kita buka hati dua bandar yang dulu fikir kita berbeza, tapi sebenarnya sama-sama sayangkan kanak-kanak kecil." Tepukan bergemuruh lama sehingga burung terbang berterbangan. Majlis berakhir dengan melepaskan ribuan tanglung kertas ke langit Saigon. Setiap tanglung ditulis dengan tulisan tangan kanak-kanak. Ada yang menulis, "Terima kasih Kuala Lumpur." Ada yang menulis, "Terima kasih Saigon." Dan tanglung yang saya dan Iskandar lepaskan bersama menulis, "Bandar yang hebat bukan bandar yang tertinggi, tetapi adalah bandar di mana setiap kanak-kanak berasa diri mereka tinggi." Malam itu, saya dan Iskandar makan malam bersama di rakit terapung. Hanya ada laksa udang segar, satai dan jus oren. Iskandar bertanya perlahan, "Abang Ton, kalau boleh kembali ke masa lalu, adakah abang akan balas email jemputan dari Dr. Arya dengan cara yang sama?" Saya tersenyum lebar buat kali terakhir dalam 4 tahun, akan balas sama persis. Tapi kali ini, saya akan tambah 1 ayat, "Terima kasih banyak. Saya akan datang untuk belajar dari Kuala Lumpur tanpa rasa sombong."
Kami ketawa terbahak-bahak sehingga sakit perut. Sebelum berpisah, Iskandar menghulurkan pendrive buluh ketiga kepada saya. Kali ini terukir nama saya, namanya, dan nama Madu. Abang Ton, kali seterusnya, jom kita pergi lihat projek di Phnom Penh bersama-sama. Kemboja sedang menunggu benih dari kita. Saya menerima pendrive itu dan memeluknya erat, kemudian menoleh memandang sungai Saigon yang mengalir perlahan. Saya memberi salam kepada sungai itu perlahan-lahan di dalam hati. Terima kasih kerana menemukan kami dan terima kasih kerana mengajar kami bahawa kehebatan sebenar ASEAN bukan tentang bandar mana yang mengalahkan bandar mana, tetapi adalah hari di mana kanak-kanak setiap bandar tersenyum sama rata. Saya berpaling kembali kepada Iskandar dan Madu. Jom, Dick. Kita masih ada berjuta-juta kanak-kanak yang menunggu senyuman dari kita bertiga. Ketiga-tiga kami berjalan kembali ke tebing bersama-sama. Tiada siapa yang menoleh memandang Tanglong yang sedang hanyut ke langit, kerana kami tidak perlu melihat lagi. Kami tahu ia sedang terbang ke seluruh ASEAN dan sedang menyalakan api di hati setiap kanak-kanak, sama seperti Kuala Lumpur pernah menyalakan api di hati saya 4 tahun lalu. Dan hari ini, api itu sedang marak ke seluruh rantau, kerana keajaiban sebenar ASEAN bukan menara tinggi, tetapi adalah hari di mana kita berhenti bersaing dan mula berpegangan tangan. Assalamualaikum. Saya Ton, jurutera yang pernah berfikir tinggi itu bagus. Hari ini, saya tahu bahawa membuat orang kecil tersenyum adalah yang paling tinggi. Saya akan menggunakan sisa hidup saya untuk membina bandar di mana setiap kanak-kanak berasa diri mereka setinggi langit. Terima kasih Kuala Lumpur. Terima kasih Malaysia kerana buat seorang rakyat Vietnam belajar untuk mencintai bandarnya sendiri sekali lagi. Dan selamat tinggal sekali lagi kepada orang kecil yang pernah sombong, tetapi kini telah menjadi besar dengan cara yang betul.